Silap-silap, beraya dalam lokap, Mat. Assalamualaikum semua. Berita baik untuk warga kota Kuala Lumpur. Kadar sewa tapak Bazar Ramadan di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL tahun ini diturunkan dari RM500 kepada RM400. Tahun lepas murah dah. Tahun ini lagi murah. Alhamdulillah. Penurunan kadar sewa ini bertujuan untuk meringankan beban kos yang ditanggung penjaja serta mengelak sebarang beban kewangan yang tidak munasabah. Kadar sewa RM400 ini bukan untuk tapak semata-mata, tetapi turut merangkumi kanopi dan insurans liability awam bagi melindungi penjaja daripada risiko kecederaan atau kerosakan harta benda awam semasa operasi perniagaan dijalankan. Kita juga ingin menegaskan bahawa sebarang amalan menyewakan semula, jual beli tapak atau pengambilan untung berlebihan adalah dilarang sama sekali dan tindakan penguatkuasaan akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pelanggaran termasuk melibatkan penganjur. Jadi, pada peniaga yang diberikan tapak Bazar Ramadan nanti, jangan cuba-cuba nak sewakan pula tapak tu kepada orang lain. Silap-silap, berada dalam lokap, Mat. Dan satu lagi, sewa tapak dah murah. Jadi agak-agaklah kalau nak letak harga makanan. Jangan mahal-mahal sangat. Dan yang paling penting, pastikan kari pup tidak berinti angin.